Hai, saya Akil. Saya menggunakan telefon untuk mencari sekolah saya. Saya menggunakan tablet untuk mencari maklumat. Di sekolah, kami belajar berfikir dan berakhlak mulia, sama ada melalui buku atau tablet. Ilmu adalah bekalan penting untuk kami berjaya selama-lamanya. Saya menjawab soalan di laptop sambil menggunakan buku teks untuk mencari jawapan. Tiba-tiba, kerja sekolah saya tak siap. Semalam aku buat apa ya? Namun, teknologi juga membawa cabaran. Tanpa kawalan, ia boleh melalaikan dan menjauhkan kita daripada maklumat sebenar. Kita perlu gunakan teknologi dengan bijak, bukan sekadar hiburan semata-mata. Sekarang, bilik darjah kami sudah berubah. Lihatlah, teknologi membantu kami meneroka lebih jauh. Apabila alat kawalan di tangan dan drone mula terbang tinggi, apa yang kami pelajari di laptop kini menjadi nyata. Saya bersedia untuk masa hadapan.